Ketika kita solat tahajud, sunat tak kita baca doa iftitah? Soalan yang bagus. Soalan ni berkaitan dengan doa iftitah. Pertama sekali kita kena tahu bahawasanya membaca doa iftitah hukumnya hanya sunat sahaja. Ianya dikategorikan sebagai sunat hayat. Seseorang yang membaca doa iftitah, sama ada di dalam solat fardu ataupun solat sunat, maka solat itu lebih sempurna. Manakala seseorang yang tidak membaca doa iftitah di dalam solatnya, maka solat tetap sah dan tidak perlu kepada sujud sahwi, kerana doa iftitah dikategorikan sebagai sunat hayat sahaja. Itu pertama. Yang kedua, sunat tak kita baca doa iftitah di dalam solat tahajud? Maka menjawab pertanyaan ini, ya, ianya disunatkan, digalakkan dan dituntut untuk kita membaca doa iftitah pada setiap kali kita nak dirikan solat, sama ada solat tu solat fardu maupun solat sunat. Sebagai contoh, apabila kita solat tahajud pada malam hari, maka sunat kepada kita untuk membaca doa iftitah selepas daripada angkat takbiratul ihram, sebelum daripada membaca apa-apa ataupun sebelum daripada kita membaca suratul Fatihah, maka sunat bagi kita membaca doa iftitah. Boleh juga kita baca doa iftitah seperti mana yang kita amalkan di dalam solat biasanya, iaitu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sehingga habis. Kerana doa iftitah ini boleh kita baca pada solat sunat ataupun solat fardu. Dan kita juga boleh mempelbagaikan bacaan doa iftitah, terutamanya doa-doa iftitah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kesimpulannya, setiap kali kita nak dirikan solat, solat fardu, solat ganti, solat sunat, maka jangan meninggalkan bacaan doa iftitah. Sangat-sangat rugi kita tinggal bacaan doa iftitah ni. Kecuali apabila kita solat jenazah sahaja, kita tidak disunat untuk membacakan doa iftitah. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.